Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan sidang pendengar sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita bersua lagi dalam satu sesi sembang santai podcast bicara santai, janji biar sampai. Baik, tuan-tuan sidang pendengar sekalian, hari ini kita nak bersembang-sembang ataupun kita nak berkongsi berkaitan dengan satu isu, yakni dunia teknologi dan juga kehidupan kita seharian ataupun puan, kita lebih spesifikkan lagi lah berkaitan dengan hubungan manusia dengan teknologi itu. Tapi sebelum itu, salam perkenalan dulu. Saya Muhammad Luqman. Dan saya Puan Syuhailah binti Cik Long. Kami ni biasa panggil kak-kak dah lah. Kak-kak dengan adik lah. Dah macam dua adik dah kita. Dah senang nak sembang. Kalau tidak saat kita jadi kekok, dia jadi kot lain. Betul. Tajuk ni sebenarnya menarik tau. Menarik sebab dia memang dekat dengan kita. Ya. Teknologi dan hubungannya dengan kita. Macam mana tu, Man? Betul Kak Su, bila Kak Su sebut tadi kan, teknologi tu dengan kaitannya dengan hubungan dengan kita ni, secara pengenalan teknologi ni dia adalah satu sistem Kak Su. Bila mana kita sebut sistem ni, dia benda yang kita boleh untuk mengurus. Ya, kita urus dia, bukan dia urus kita lah. Betul kan, kita urus dia dan kita boleh mencorakkan ke mana haluan dia tu. So kita manager, dia staff kita lah. Betul, dia lebih kurang macam tu lah Kak Su. Okey, so itu secara dasar pengenalan je lah. Dan Kak Su, kalau kita lihat sikit lah kronologi perubahan teknologi tu, tuan-tuan, daripada zaman dulu dengan zaman lah banyak perubahan Kak Su, tak? Banyak berubah. Kalau kita ambil contoh handphone lah, banyak lagi teknologi lain. Contohnya telefon. Kalau dulu masa zaman saya muda dulu lah, dah pun muda lagi. Tiga sekupang yang saya ingat. Tiga sekupang, betul. Kalau zaman Man, macam mana? Betul, tiga sekupang tu lah dulu saya duduk WhatsApp web saya dulu. Oh ya ke? Kan? Ingat lagi topat WhatsApp sekupang, dua kupang dulu kan. Betul. WhatsApp pula SMS. Waktu tu tak ada WhatsApp lagi. Okay. Itu sikitlah kita mengimbau kenangan, mengimbau kenangan kita dulu. Jadi secara dasarnya Kak Su, pentinglah antara hubungan manusia dengan teknologi ni, sangat pentinglah. Baik, untuk permulaannya yang pertama Kak Su, kalau kita melihatlah yang macam Kak Su cerita tadilah, kepentingan ataupun perubahan yang berlaku dalam konteks teknologi ni, saya nak sentuh sikit. Yang pertamanya, teknologi dengan manusia ni saya ibaratkan sebagai kawan baik ataupun BFF. Yang mana tuan-tuan, kalau kita tengoklah hari ni Kak Su, anak-anak kita sendirilah khususnya kan. Oh, ada anak? Saya tak tahu lagi. Anak kucing banyak. Teruskan. Okey. 24 hour dengan gadget, dengan teknologi kan, TikToknya, WhatsAppnya. Nak tidur, tengok TikTok dulu. Nak bangkit tidur pun tengok TikTok dulu kan. Kalau dalam Islam tu dia mengajak kita macam mana Kak Su? Dalam konteks Islam sikit lah. Okay, dalam konteks Islam ni sebenarnya kita tidak menidakkan teknologi tu sebenarnya kan. Macam mana kita menguruskan sistem tu. Macam tadi kan, contoh dia, kita nak tidur, kita tengok handphone, kita boleh alihkan kita punya kita punya search tu sebenarnya. Kita punya search tu kita boleh betul. Ini yang kata perkongsian. Contoh kita boleh buka Al-Muq ke sebelum tidur, kita boleh buka zikir-zikir. Maknanya kita tidur, kalau kita tertidur pun sebenarnya dan ditakdirkan kita meninggal esok tu, kita akan dibangkitkan dengan apa yang kita, perakhiran kita. Sebab tu kita kena minta perakhiran kita, Allahumma timlana bihusnil khatimah. Allah. Kak Su setuju tak kalau saya katakan zaman dulu kita hanya monitor anak-anak untuk tengok TV kan, tetapi hari ini TV itu sendiri dah ada kaki kan, dia dah bergerak ke sana ke sini, dan TV itu juga dah masuk dalam minda anak-anak kita. Apa dia TV tu? Telefon lah. Mata satu lah. Ya kan. Ini lagi susah kita nak kawal berbanding dengan TV yang sedia ada. Betul tak? Setuju tak Kak Su? Setuju. Dia jadi macam leka tau. Sebab apa saja kita nak, apa saja terlintas, memang ada. Ya. Dia, Kak Su suka pakai macam ni tau. Dia otak kita, Kak Su suka ibaratkan dia macam Play Store. So kalau kita nak handphone, kita Play Store, kita install, kita nak apa contoh dia game. Benda yang baik ke, kita nak contoh dia, kita
kita uploadkan Quran, zikir, macam-macam kita boleh upload dalam tu. Tapi kalau otak kita sebenarnya kita boleh install, contohnya kita nak membentukkan akhlak tu, kita kena install benda yang elok juga, zikir, baca Quran, selawat apa semua. Kiranya apa yang kita install dalam telefon tu kita kena install juga dalam mindset kita. Ya, kan? betul. Sebab daripada segi psikologi lah Kak Su kan. Kak Su ni kaunselor juga kan. Ya, kaunselor. Secara psikologinya apa yang kita berfikir ataupun apa yang bermain di minda kita akan mempengaruhi tindakan kita. Betul tak Kak Su daripada segi psikologi? Psikologi dia apa Albert Ellis dari REBT, Rational Emotion Behavior Therapy. Okey. Itu dia punya teori dah Nana. Ya, dia cantik membentukkan rationalkan emosi kita lah. Ya. Baik Kak Su. Apa yang Kak Su sebut tadi ni secara tak langsungnya membawa kita kepada poin kita yang kedua, yakni teknologi itu sebagai cabaran. Betul, kita tak nafi kan teknologi itu bagi banyak kebaikan, tetapi dia juga sebenarnya bagi efek mudarat kepada kita. Tetapi kalau kita kawal dengan baik, maka dia akan jadi satu manfaat kebaikan lah. Ya, betul, dia akan jadi manfaat yang baik. Macam mana cara kita nak menggunakan, nak mengolahkan teknologi ini supaya ia tidak lari daripada landasan syariah. Baik, maka dekat situ Kak Su, apa yang Kak Su kongsi tadi membawa kepada hujah ataupun poin saya yang ketiga lah, iaitu kawalan manusia kepada teknologi, ataupun lebih tepat lagi kita panggil manusia ni dia kena mensistemkan sistem yang ada, bukannya sistem itu mensistemkan manusia. Setuju tak? Setuju. Ya, dan satu aspek lagi Kak Su, sebagai kita panggil kesimpulan lah kita pun dah semakin menghampiri masa. So sebagai kesimpulan je saya nak bawa dua benda lah. Kesimpulan rasa macam makin rancak lagi kan. Baru nak panas ayak tapi dah dah nak habis dah kan. Tapi tak apa, sebagai sikit lah kita pergi kesimpulan je. Bila kita sebut hubungan manusia dengan teknologi ni, kita kena ingat tuan-tuan, dua benda yang kita kena pegang sungguh-sungguh, iaitu yang pertama hablum minallah, hablum minannas. Sebab kalau tak ada dua benda ni, maka dia tak akan mampu untuk mempengaruhi hubungan manusia dengan teknologi kan. Yang pertama kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua kita kena jaga hubungan kita dengan manusia, barulah lengkap hubungan kita dengan teknologi. Kita hidup dalam teknologi lah ni, so kita kena jadikan teknologi itu sebagai satu alat yang boleh membina masa depan kita, bukannya meruntuhkan masa depan kita. Jadi itulah sikit kesimpulan daripada kami. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain waktu dan ketika. Saya Saya Luqman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.